Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama lagi kita pada hari ini untuk mempelajari tajuk 4.2 Sistem Pembiakan Manusia. Untuk tajuk ini, kriteria kejayaan ialah mengenal pasti struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan, berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akhir balik, membanding dan membezakan gamit jantan dan gamit betina. Sistem pembiakan manusia. Manusia membiak secara pembiakan seks. Sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan lelaki. Mari kita lihat. Kita tengok struktur yang pertama, iaitu yang atas ni adalah pundi kencing. Ini pandangan depan dan juga pandangan sisi. Pundi kencing. Yang kedua, vesicle semen. Vesicle semen fungsi dia untuk merembeskan bendalih yang mengandungi nutrien untuk sperma. Tengok uretra. Uretra ni adalah salur. Uretra ialah salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar daripada badan. Uretra adalah salur. Kemudian kita ada ductus sperma. Ini ductus sperma. Ductus sperma adalah salur menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Daripada testis dia salur ke uretra. Ductus sperma dia juga salur. Kemudian kita ada zakar. Zakar memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Kemudian kita ada skrotum. Skrotum memegang dan melindungi testis. Testis menghasilkan gamit jantan, iaitu sperma dan juga hormon seks jantan. Dan akhir sekali kita ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Seterusnya, struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki. Tadi cikgu dah cerita, kita skip. Yang seterusnya, sistem pembiakan perempuan. Pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Struktur yang utama dalam sistem pembiakan perempuan adalah tube fallopian. Tube fallopian di mana? Ini kalau dari hadapan. Kat sini tube fallopian. Apa fungsinya? Tempat persenyawaan antara sperma dan juga ovum berlaku. Berlaku di sini. Kemudian yang kedua adalah ovari. Ovari. Ini ovari. Ovari menghasilkan gamit betina, iaitu ovum dan juga hormon seks wanita. Kemudian uterus. Uterus. Ini dinding uterus. Dinding uterus ialah tempat embrio berkembang dan membesar. Kemudian cervix. Ini bukaan cervix. Cervix mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berendam ke dalam uterus. Dan akhir sekali adalah faraj. Faraj tempat menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Struktur dan fungsi sistem pembiakan perempuan cikgu dah sebut. Jadi kita pergi yang seterusnya. Perubahan fizikal yang berlaku ketika akhir balik. Sebelum tu kita tahu apa dia akhir balik. Jadi akhir balik ialah peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan.
Okey, remaja yang akil balik akan mengalami perubahan yang banyak dari segi emosi, fizikal dan juga fisiologi. Okey, kita tengok perubahan lelaki dan juga perempuan yang mengalami akil balik. Okey, dari segi umur, okey, lelaki dalam umur 14 hingga 17 tahun. Okey, perempuan lebih awal 10 hingga 12 tahun. Okey, daripada segi perubahan badan, lelaki akan misai dan janggut mulai tumbuh, bulu tumbuh di muka, ketiak dan juga dada. Bagi perempuan, buah dada membesar, punggung mula padat dan lebar, bulu tumbuh di ketiak. Okey, organ pembiakan lelaki, testis menghasilkan sperma dan hormon seks, bulu tumbuh di bahagian sulit, zakar dan skrotum mula membesar. Okey, bagi perempuan pula, organ pembiakan, ovari menghasilkan ovum dan hormon seks, bulu tumbuh di bahagian sulit dan kitaran haid bermula. Lelaki ada satu lagi perubahan iaitu dari segi suara. Peti suara ataupun larynx membesar, suara menjadi garau. Itu adalah perubahan ketika akil balik. Okey, seterusnya kita lihat pula gamet jantan. Gamet jantan ialah sperma ataupun dikenali juga sebagai sel pembiakan lelaki. Okey, sel yang paling kecil dalam badan lelaki. Okey, berbentuk seperti berudu. Kepala sperma mengandungi nukleus yang membawa maklumat genetik dan pewarisan. Ekor membolehkan sperma berenang dalam semen melalui faras, uterus dan juga tube Fallopian dalam sistem pembiakan perempuan. Jumlah sperma normal yang dihasilkan dilepaskan dalam satu-satu masa ialah 60 juta setiap sentimeter padu. Okey, ini adalah bentuk sperma, bentuk seperti berudu. Okey, sperma dia ada kepala dan ada bahagian tengah dan juga ekor. Jadi kepala dia mengandungi nukleus. Okey, dan ini bahagian ekor. Okey, gamet betina dikenali sebagai ovum dan juga merupakan sel pembiakan perempuan. Dia merupakan sel terbesar dalam badan perempuan, berbentuk sfera dan berdiameter 0.1 mm. Nukleus mengandungi maklumat genetik dan pewarisan. Tidak boleh bergerak sendiri. Bilangan ovum biasanya dihasilkan 1 setiap bulan. Okey, kita lihat ovum. Okey, itu bentuk ovum. Okey, ovum di tengah-tengah dia merupakan nukleus. Okey, ini ada nukleus. Okey, sitoplasma dan juga membran sel. Okey, kita lihat perbandingan antara sperma dan juga ovum. Okey, apa persamaan? Persamaan adalah membawa maklumat genetik dan juga merupakan sel pembiakan. Perbezaan, sperma boleh bergerak, ovum tidak boleh bergerak. Sperma dihasilkan oleh testis, ovum dihasilkan oleh ovari. Sperma merupakan gamet jantan, ovum merupakan gamet betina. Okey, sperma merupakan sel yang terkecil di dalam badan lelaki, manakala ovum merupakan sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Itu adalah perbandingan antara sperma dan juga ovum. Okey. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.